1 Februari 2038 44 pagi dan 9 saat. Tinggi di atas bumi, meluncur pada kelajuan hampir 17,000 batu sejam, pesawat angkasa Columbia memulakan penurunan pulang selepas 16 hari di orbit. Suhu badan pesawat melonjak melebihi 2,700 darjah Fahrenheit ketika pesawat angkasa itu memasuki semula atmosfera. Bagi jurutera di NASA, semuanya kelihatan seperti biasa. Tiba-tiba, bacaan sensor berkelip. Kemudian satu lagi. Pusat kawalan misi memerhati apabila suhu meningkat di sayap kiri. Saluran hidrolik menjadi terlalu panas. Bacaan tekanan tayar berubah dengan cepat. Lampu amaran menyala di mana-mana. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah permulaan salah satu bencana paling maut dalam sejarah penerbangan angkasa lepas. 16 Januari, 7.30 pagi. Kru pesawat angkasa Columbia bergerak menuju ke pelantar pelancaran. Udara lembap di Florida dipenuhi dengan bau garam dari lautan. Ia terasa sama seperti mana-mana misi angkasa lain ketika kru dibawa ke kompleks pelancaran 39A di Pusat Angkasa Kennedy NASA. Angkasawan dan kawalan darat berfokus dan optimis. Inilah yang mereka telah latih selama ini. 7.53 pagi. Komander Rick Husband, seorang juruterbang ujian tentera udara AS, adalah orang pertama yang memasuki Columbia. Dia memanjat masuk ke kokpit dan mengambil tempat duduknya. Satu demi satu, anggota kru yang lain mengikutinya, memasang tali pinggang, menjalankan senarai semak, bersiap untuk pelancaran. William McCool ialah juruterbang, seorang komander tentera laut dan sedang membuat perjalanan pertamanya ke angkasa. Michael Anderson, komander muatan, bertanggungjawab mengawasi eksperimen saintifik di atas kapal. Kalpana Chawla, seorang pakar misi dan jurutera aeroangkasa, merupakan wanita pertama berketurunan India yang berada di angkasa. David Brown, seorang lagi pakar misi, juga merupakan seorang doktor dan juruterbang tentera laut. Laurel Clark ialah pakar misi dan pakar bedah penerbangan tentera laut. Dan Ilan Ramon, pakar muatan, ialah angkasawan pertama dari Israel. 9.17 pagi, pintu kru ditutup dan dikunci. Terkunci di dalam, para angkasawan benar-benar terputus dari dunia luar. Apa yang mereka tidak tahu ialah, ini adalah detik-detik terakhir mereka di bumi. 10.39 pagi, enjin pesawat ulang-alik Columbia dihidupkan dengan bunyi yang kuat, mengangkat kapal angkasa seberat 4,5 juta paun bersama tangki bahan api dari tanah. Lebih 7 juta paun daya tujahan menolak kapal angkasa itu ke langit. Di dalam pesawat pengorbit, kru dihentak ke tempat duduk mereka apabila kenderaan itu memecut melalui atmosfera bawah, mendaki pada ribuan kaki sesaat. Dari tanah, pendakian itu kelihatan lancar, berkuasa, rutin. Tetapi kurang dari 1 minit selepas penerbangan bermula, anomali halus pertama mula berlaku. Hanya 57 saat selepas pelancaran, Columbia terkena ricihan angin yang tiba-tiba dan ganas. Pesawat ulang-alik itu bergoyang sedikit, satu ayunan yang disebabkan oleh oksigen cecair yang berkocak di dalam tangki luaran yang besar. Setiap pergerakan terasa semakin kuat pada kelajuan beribu-ribu batu sejam. Tangki besar yang dipenuhi bahan api super sejuk hampir negatif 300 darjah Fahrenheit itu bergerak setiap kali berlaku ayunan. Pergerakan ini sudah dijangka dan komputer di atas kapal dengan pantas membuat penyesuaian untuk menstabilkan kenderaan itu. Hanya 3 saat kemudian, pesawat ulang-alik itu condong sedikit sahaja. Ia sangat kecil, tetapi pada kelajuan ini, ia memberikan tekanan tambahan pada bipod hadapan, iaitu sambungan struktur antara pesawat pengorbit dan tangki luaran. Semua ukuran kekal dalam had keselamatan dan bagi pusat kawalan misi, semuanya kelihatan benar-benar normal. Kemudian, dalam masa kurang daripada sekelip mata, pada 81.7 saat selepas pelancaran, sekeping buih penebat tercabut daripada tangki luaran. Buih ini yang digunakan untuk mengelakkan pembentukan ais di permukaan tangki adalah ringan, tetapi pada kelajuan tinggi, ia boleh menjadi peluru yang mematikan. Serpihan yang tercabut itu besar, dianggarkan antara 21 hingga 27 inci panjang dan 12 hingga 18 inci lebar. 2 serpihan yang lebih kecil mengikutinya. Ia tercabut dari bipod kiri, tepat di tempat daya aerodinamik telah menolak struktur itu ke hadnya semasa pendakian. Untuk seketika, serpihan itu berputar dalam aliran udara supersonik di sebelah pesawat ulang-alik dan kemudian ia menghentam. Serpihan buih besar itu bertembung dengan tepi hadapan sayap kiri Columbia, bergerak pada kelajuan lebih 400 batu sejam. Pada kelajuan itu, walaupun sesuatu yang seringan buih boleh memberikan hentakan yang dahsyat. Impak itu berlaku di sepanjang panel karbon bertertulang yang direka untuk menahan haba melampau semasa kemasukan semula. Tetapi ia tidak pernah direka untuk menyerap hentakan berkelajuan tinggi seperti ini.
Di dalam pesawat ulang-alik, hanya bunyi enjin yang mengaum kedengaran. Kru meneruskan senarai semak pendakian mereka, tanpa menyedari bahawa satu rekahan yang berpotensi membawa bencana mungkin baru sahaja berlaku pada sistem pelindungan haba sayap kiri. Dari tanah, kamera penjejak merakamkan peristiwa itu, tetapi kepentingannya tidak jelas serta-merta. Colombia terus mendaki. Kira-kira 2 minit selepas pelancaran, penggalak roket pepejal berpisah seperti yang dirancang jatuh ke lautan Atlantik. Pesawat ulang-alik terus mara. Kini digerakkan oleh 3 enjin utamanya, memecut melebihi 17,000 batu sejam ketika ia menghampiri orbit. Beberapa minit kemudian, tangki luaran berpisah dan terbakar di atmosfera, meninggalkan Colombia dan anak kapalnya dengan selamat di angkasa. Atau begitulah yang disangka. 11.39 pagi, pesawat ulang-alik telah berjaya sampai ke orbit dan memulakan prosedur selepas memasuki orbit. Semua peristiwa utama pelancaran telah selesai tanpa sebarang masalah. Pemeriksaan sistem menunjukkan keadaan normal. Misi secara rasmi telah bermula. Mengikut setiap metrik yang boleh diukur, pelancaran ini adalah satu kejayaan. Tetapi di sebalik kejayaan itu, bahagian penting pada perisai haba pesawat ulang-alik telah mengalami kerosakan kritikal yang membawa maut. Dalam masa lebih 2 minggu saja, detik apabila buih penebat tercabut dan menghentam pesawat ulang-alik itu akan mengubah haluan penerokaan angkasa lepas selama-lamanya. 17 Januari, hari penerbangan kedua. Colombia sedang mengorbit dengan senyap lebih 170 batu di atas bumi. Di dalam pesawat ulang-alik, kru memulakan eksperimen saintifik yang telah dijadualkan bekerja secara sistematik dalam microgravity. Misi berjalan seperti yang dirancang, tetapi di luar pesawat ulang-alik ada sesuatu yang tidak kena. Pada satu ketika, satu objek kecil yang tidak disedari hanyut menjauhi Colombia. Ia tidak diperhatikan secara langsung, tetapi analisis kemudian mencadangkan ia mungkin berkaitan dengan hentaman buih sebelum ini, mungkin satu serpihan yang terpisah daripada pesawat ulang-alik itu sendiri. Namun, ketika angkasawan bekerja, tiada penggara berbunyi. Tiada sensor mengesan sebarang masalah dan tiada petunjuk di dalam kapal angkasa bahawa ada sesuatu yang hilang. Bahagian-bahagian pesawat ulang-alik perlahan-lahan berpusing menjauh, terperangkap dalam vakum angkasa, sebelum akhirnya memasuki semula atmosfera bumi, terbakar sepenuhnya, sebelum sesiapa menyedari ia hilang. Detik ini mungkin merupakan tanda pertama yang kelihatan bahawa kerosakan yang dialami semasa pelancaran bukan sekadar kerosakan luaran. Namun, tiada siapa pun yang tahu ia telah berlaku. 23 Januari, hari penerbangan ke-8. Misi telah memasuki rentak yang stabil. Di atas Colombia, kru menjalankan eksperimen, merekod data dan bersiap untuk perjalanan pulang mereka nanti. Hari-hari berjalan teratur, sistem-sistem stabil dan pesawat ulang-alik itu sendiri kelihatan berfungsi dengan sempurna. Tetapi di bumi, di dalam bilik kawalan NASA, jurutera mula meneliti sesuatu yang sehingga kini tidak kelihatan membimbangkan. Mereka kembali melihat rakaman pelancaran, khususnya pada detik 81 saat selepas pelancaran. Kali ini, mereka menganalisisnya dengan teliti, memperlahankan rakaman bingkai demi bingkai. Apa yang mereka lihat menjadi sukar untuk diabaikan. Kesan hentaman itu jelas. Namun ini bukanlah sesuatu yang asing sepenuhnya. Buih tertanggal pernah diperhatikan dalam misi-misi sebelum ini dan dalam kes-kes tersebut, ia tidak menyebabkan sebarang masalah besar. Sejarah itu mempengaruhi cara jurutera mentafsir apa yang mereka lihat sekarang. Pusat Kawalan Misi menghantar email kepada Komander Rick Husband dan juruterbang William McCool. Dilampirkan bersama ialah video hentaman serpihan beserta penilaian rasmi. Nada mesej itu tenang, malah meyakinkan. Ia mengesahkan buih dari tangki luaran telah mengenai orbiter semasa pendakian. Tetapi berdasarkan misi-misi lepas, jurutera membuat kesimpulan tiada kebimbangan terhadap kerosakan pada pelindung haba. Dalam kata lain, kapal angkasa itu dipercayai selamat untuk memasuki semula atmosfera. Kru menonton rakaman itu. Mereka mendengar penjelasan dan mereka menerimanya. Tiada sebab untuk berfikir mereka dalam bahaya. Kapal angkasa berfungsi seperti biasa, eksperimen sains berjalan seperti yang dirancang. Apalagi yang boleh diminta oleh kru. Namun, ini adalah detik penting dalam legasi Colombia. Buat pertama kali sejak pelancaran, kru sedar bahawa sesuatu memang berlaku semasa pendakian. Tetapi seperti mana-mana angkasawan terlatih, mereka mempercayai sistem dan orang-orang yang membimbing mereka dari bumi. Apa yang mereka tidak tahu ialah andaian di sebalik jaminan itu adalah salah. Tetapi hentaman ini tidak seperti yang lain. Kerosakan itu tertanam jauh di dalam sayap kiri, tersembunyi dan tidak dapat dikesan oleh setiap instrumen yang mereka andalkan.
Dan dalam beberapa hari saja semasa kemasukan semula, tempat itu akan menghadapi suhu yang lebih panas daripada lava cair. Dan bagi kru, semuanya sudah terlambat. Jika anda merasakan kisah ini memberi kesan mendalam, pastikan anda tekan suka, kongsi dan langgan The Infographic Show supaya anda tidak terlepas penerokaan mendalam seterusnya tentang angkasa, sains dan sejarah. 28 Januari, Hari Penerbangan ke-13. Misi semakin menghampiri penghujungnya. Anak kapal mula membuat persiapan untuk memasuki semula atmosfera dengan menyemak prosedur, mengatur peralatan dan bersedia untuk pulang ke rumah selepas hampir 2 minggu di angkasa. Segala-galanya kelihatan normal. Sistem adalah stabil, jadual berjalan seperti dirancang dan bagi kedua-dua angkasawan serta NASA, Columbia sudah bersedia untuk mendarat. Namun sebelum itu, anak kapal berhenti seketika untuk memberikan penghormatan dengan 1 detik hening. Mereka memberi penghormatan kepada nyawa yang terkorban dalam 2 tragedi paling dahsyat NASA. Kebakaran Apollo 1 pada 27 Januari 1967 dan bencana Challenger pada 28 Januari 1986. Peristiwa-peristiwa itu terukir selama-lamanya dalam sejarah penerbangan angkasa manusia. Di dalam Columbia, terapung senyap di atas bumi, para angkasawan mengadakan upacara peringatan secara peribadi. Tiada enjin yang mengaum, tiada eksperimen dijalankan, hanya keheningan angkasa. Terdapat satu pemahaman yang tidak terucap pada saat itu. Penerbangan angkasa tidak pernah tanpa risiko. Dan setiap misi membawa beban kehilangan yang lalu. Dari perspektif mereka, Columbia akan pulang dalam masa 3 hari. Malangnya, realitinya Columbia dan anak kapalnya akan menjadi sebahagian daripada sejarah tragis yang sama yang mereka hormati itu. 1 Februari, jam 8.15, minit 30 saat pagi. Tinggi di atas bumi, pesawat ulang-alik angkasa Columbia melaksanakan pembakaran nyahorbitnya. Ia adalah satu penyalaan tepat enjin sistem manuver orbit yang memperlahankan pesawat angkasa itu cukup untuk mengeluarkannya dari orbit dan memulakan penurunannya ke arah planet. Dari saat ini, tiada jalan untuk berpatah balik. Columbia bukan lagi satelit terapung bebas yang mengelilingi bumi. Sekarang ia menjadi bintang jatuh yang meluncur melalui lapisan atas atmosfera pada kelajuan melebihi 22 kali ganda kelajuan bunyi. Kru mengikuti setiap langkah dengan sempurna, memusingkan kapal angkasa ke orientasi yang tepat untuk kemasukan semula. Mereka menghalakan bahagian bawah kapal ke hadapan, bersedia membiarkan jubin tahan haba dan panel karbon bertertulang menyerap haba yang sangat tinggi di hadapan. Setiap pergerakan telah dilatih berkali-kali dalam simulator, tetapi tiada simulasi yang benar-benar dapat mempersiapkan mereka untuk apa yang bakal berlaku. 8:44 minit dan 9 saat. Columbia melintasi sempadan atmosfera bumi pada ketinggian 400,000 kaki di atas lautan Pasifik. Detik ini dipanggil titik permulaan kemasukan. Dan ia adalah sempadan tidak kelihatan di mana atmosfera bumi mula memberikan rintangan kepada kenderaan itu. Penurunan berubah daripada orbit terkawal kepada terjunan berkelajuan tinggi. Geseran sudah mula memampatkan molekul udara sehingga ia bercahaya, membentuk selaput plasma yang sangat panas di sekeliling pesawat ulang-alik. Suhu mula melonjak ke ribuan darjah Fahrenheit. Sistem perlindungan haba Columbia, perisai yang telah melindunginya dalam setiap misi, kini menghadapi ujian terakhirnya. Bagi kru, semuanya kelihatan biasa. Instrumen menunjukkan bacaan normal, senarai semak berjalan seperti yang dijangka. Pesawat ulang-alik mengikuti trajektori yang telah dikira dengan sempurna. Semakin pesawat ulang-alik menurun, tekanan ke atas strukturnya semakin meningkat. Hanya 270 saat selepas memasuki semula atmosfer, satu sensor di bahagian hadapan sayap kiri merekodkan terikan yang lebih tinggi daripada yang pernah dilihat dalam penerbangan sebelum ini. Bacaan itu dirakam oleh sistem data tambahan modular yang direka untuk analisis selepas penerbangan. Ini bermakna ia tidak dihantar ke pusat kawalan di bumi. Anak kapal langsung tidak tahu apa yang sedang berlaku. Isyarat kecil ini yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia secara senyap menandakan permulaan rentetan kegagalan struktur. Columbia terus bergerak melalui atmosfera atas yang semakin menipis. Kelajuannya tidak berkurang. Rintangan udara semakin meningkat, tekanan bertambah dan suhu semakin tinggi. Namun, kapal angkasa itu kelihatan berada di laluan yang sempurna. Kemudian, pada 577 saat selepas memasuki semula atmosfer, pemerhati di darat menyaksikan satu perubahan, sesuatu yang mustahil untuk diabaikan. Jalur terang Columbia di langit tiba-tiba menyala dengan lebih terang. 5 letusan cahaya yang jelas meluncur di langit. Setiap satunya lebih terang daripada yang sebelumnya. Walaupun serpian kecil pernah dilihat terlerai dalam misi-misi sebelum ini, pada peringkat kemasukan semula atmosfer ini,
Ia adalah satu pemandangan yang jarang dan membimbangkan. Dari dalam pesawat ulang-alik, kru tidak merasakan apa-apa. Tiada sebarang penggera berbunyi dan tiada apa-apa yang menunjukkan kapal angkasa itu telah terjejas. Bagi pusat kawalan misi, pesawat ulang-alik itu kelihatan normal. Sebenarnya, disebabkan sayap yang rosak, Columbia sedang menanggung daya yang jauh melebihi apa yang direka untuk ditahan. Peristiwa peningkatan kecerahan berselang-seli ini adalah petunjuk jelas bahawa pesawat ulang-alik itu sedang melepaskan tenaga dengan cara yang tidak normal. Urutan ini berlaku dengan pantas dan ganas secara tiba-tiba dan tidak seperti apa yang dialami semasa kemasukan semula yang normal, risikonya amat tinggi. Setiap saat sekarang adalah sangat kritikal. Setiap detik penurunan membawa pesawat ulang-alik semakin hampir kepada titik kegagalan yang dahsyat. Columbia mula mengalami kerosakan. Kilatan kecil itu adalah tanda-tanda awal bencana dan saat-saat paling kritikal dalam kemasukan semula Columbia bakal berlaku. 1 Februari, jam 8.54:22 saat. Pada 613 saat selepas kemasukan semula, tanda-tanda jelas pertama bahawa ada sesuatu yang benar-benar tidak kena sampai ke tanah. Di dalam pusat kawalan misi di NASA, jurutera mula menyedari kejanggalan dalam data telemetri Columbia. Pada mulanya ia hanyalah ketidakkonsistenan kecil, tetapi cukup untuk menimbulkan kebimbangan. Kemudian, hampir serta-merta, situasi menjadi semakin serius. Sistem penyelenggaraan mekanikal dan kru atau MNCS. Mechanical and Crew Systems or MMAC. Pegawai memaklumkan kepada pengarah penerbangan. 4 bacaan sensor hidrolik di sayap kiri telah jatuh di bawah julat skala. Ini adalah petunjuk jelas pertama kepada sesiapa di darat bahawa ada sesuatu yang tidak normal tentang kemasukan semula ini. Buat pertama kali, kemungkinan berlakunya masalah serius mula dirasai dalam bilik itu. Hanya 1 saat kemudian, pemerhati di darat melihat satu kilatan terang meluncur melintasi langit. Beberapa saat selepas itu, ketika Columbia melintasi dari California ke Nevada, satu lagi kilatan muncul, lebih terang daripada yang sebelumnya dan mustahil untuk diabaikan. Sesuatu sedang berlaku pada struktur kapal angkasa itu ketika ia merentasi atmosfera. Dan kerosakan kini dapat dilihat dari ratusan batu jauhnya. Di dalam pusat kawalan misi, data terus menjadi semakin buruk. Pada 727 saat selepas memasuki semula atmosfera, jurutera-jurutera menyedari sesuatu yang membimbangkan. Suhu semakin meningkat di ruang roda kiri sepanjang saluran hidraulik. Sistem-sistem ini sepatutnya dilindungi jauh di dalam sayap. Peningkatan haba di sini bermakna sesuatu yang sangat panas sehingga sukar dibayangkan sedang sampai ke tempat-tempat yang sepatutnya tidak pernah disentuh. Beberapa saat kemudian, Columbia memulakan pembalikan ulengan di atas Arizona. Beralih dari condongan kanan ke kiri. Ia adalah manuver standard semasa kemasukan semula yang digunakan untuk mengawal kelajuan dan pengagihan haba. Tetapi kini, dengan kerosakan berkemungkinan merebak ke sayap kiri, setiap detik menambah tekanan pada sistem yang sudah pun mula gagal. Kemudian data menunjukkan perubahan lagi. 2 sensor yang memantau tekanan tayar, gear pendaratan utama kiri mula berkelakuan tidak menentu. Mula-mula, bacaan mereka meningkat dan menunjukkan lonjakan luar biasa sebelum tiba-tiba jatuh ke tahap yang sangat rendah. Ia seolah-olah sistem itu telah gagal sepenuhnya. Bagi jurutera, ini bukan sekadar gangguan sensor. Ia menunjukkan kemungkinan bahawa tayar itu sendiri atau sistem di sekelilingnya sedang terjejas. Pada masa 834 saat selepas titik kemasukan semula, kapal pengorbit tiba-tiba berpusing dengan mendadak tanpa dirancang. Lebih banyak serpihan terpisah dan daya aerodinamik mula mengatasi sistem kawalan. Di pusat kawalan misi, ketegangan melonjak apabila jurutera bertungkus lumus untuk memahami apa yang sedang berlaku. Lebih kurang seminit kemudian, pegawai IMAX melaporkan satu lagi kemas kini kritikal. Bacaan tekanan dari kedua-dua tayar gear pendaratan utama sebelah kiri telah hilang. Data itu lenyap sepenuhnya. Apa saja yang sedang berlaku di dalam sayap kiri telah sampai ke tahap di mana keseluruhan sistem hilang daripada telemetri. Beberapa saat kemudian, pengawal penerbangan melihat pesawat ulang-alik itu bergolek lebih banyak dan berputar pada paksi Yau secara negatif. Terdapat tanda-tanda jelas Columbia sedang bergelut untuk kekal di laluan. Pesawat ulang-alik itu sedang hanyut melepasi laluan penerbangan terkawalnya. 8.59 dan 32 saat, Komander Rick Husband memberi maklum balas kepada kawalan misi. Roger, tetapi transmisi beliau terputus di tengah ayat. Itu adalah komunikasi terakhir yang pernah diterima daripada kru. Pada masa yang sama, telemetri dari Columbia mula terputus. Aliran data yang telah mengalir secara berterusan sejak pelancaran kini berkelip-kelip dan hilang. Kawalan misi memanggil pesawat ulang-alik.
tiada siapa yang memberi maklum balas. 927 saat selepas kemasukan semula, sistem atas kapal cuba untuk mengimbangi. Satu jet sistem kawalan reaksi mula menyala secara berterusan, cuba membetulkan orientasi pesawat ulang-alik apabila daya aerodinamik semakin kuat dan tidak menentu. Tetapi ia tidak mencukupi. Plasma yang terlalu panas telah membakar keempat-empat saluran hidraulik di ruang roda kiri. Tanpa saluran itu, semua kawalan ke atas kapal hilang. Hampir serta-merta, pengorbit mula mendongak ke atas akibat kehilangan sistem kawalan penerbangan yang kritikal. Di dalam pesawat ulang-alik, terdapat rentetan sistem yang gagal berfungsi. Di luar, atmosfera sedang mengoyakkan kenderaan itu. Dan di pusat kawalan misi, semua orang memerhati dengan penuh ketakutan. 1 Februari jam 9 pagi dan 18 saat, Columbia mencapai had mutlaknya. Kerosakan tersembunyi di sayap kiri, sistem hidraulik yang gagal dan daya kemasukan semula yang tanpa henti bergabung menjadi satu kegagalan yang dahsyat. Pengorbit mula berpecah. Strukturnya tidak lagi mampu bertahan di bawah keadaan yang melampau. Dari tanah, apa yang sebelum ini merupakan satu jalur terang yang bergerak melintasi langit, tiba-tiba berpecah. Cahaya itu berpecah menjadi beberapa jejak bercahaya. Setiap satunya adalah serpihan Columbia yang terpisah dan berselerak di atmosfera atas. Bagi mereka yang menyaksikan dari bawah, ia berlaku secara tiba-tiba dan menakutkan apabila hakikat apa yang sedang mereka saksikan mula meresap. Di dalam pusat kawalan misi di NASA, detik itu direkodkan dalam istilah klinikal yang jelas. Perpecahan badan utama kenderaan. Dalam sekelip mata, setiap data terputus sepenuhnya. Tiada sebarang isyarat diterima oleh Columbia. Saluran suara masih terbuka, tetapi tiada apa-apa yang kembali. Pengawal memanggil, mencari sebarang tanda pesawat ulang-alik itu, tetapi hanya ada kesunyian. Tinggi di atas Texas, kemusnahan terus berlaku. Ketika pengorbit itu hancur, serpihan-serpihan terdedah kepada plasma yang sangat panas yang merobek badan kapal. Dan pesawat ulang-alik itu berpecah menjadi medan serpihan yang semakin meluas merentasi berbatu-batu di langit. Setiap serpihan mengikuti laluannya sendiri, bercahaya ketika ia jatuh, menandakan detik-detik terakhir sebuah kapal angkasa yang telah menyelesaikan 27 misi sebelum ini. Kira-kira 1,000 saat selepas memasuki semula atmosfera, salah satu pemisahan yang paling ketara berlaku. Modul kru bersama dengan ruang bertekanan dan bahagian hadapan luar terpisah daripada bahagian lain orbiter. Untuk seketika, ia kekal utuh, jatuh secara bebas melalui atmosfera pada kelajuan yang sangat tinggi. Tetapi bahagian ini juga tidak dapat bertahan tanpa perlindungan dan kestabilan daripada pesawat ulang-alik. Kekuatan yang sama yang memusnahkan orbiter kini mula mengoyakkan modul kru. Jam 9.53. Modul kru mengalami penyah tekanan secara bencana. Tiada apa yang tinggal selain serpihan untuk ditemui selepas ini. Gabungan haba melampau, tekanan dan tekanan aerodinamik mengatasi segalanya. Dan kemusnahan sepenuhnya bahagian hadapan berlaku beberapa saat kemudian, pada jam 9.16 pagi. Jam undur untuk pendaratan mencapai sifar. Dalam realiti alternatif, kru Columbia akan pulang dengan selamat. Sebaliknya, tiada pesawat ulang-alik di landasan. Tiada sambutan di pusat kawalan misi. Tiada ucapan tahniah atas misi yang berjaya. Beberapa saat kemudian, pengarah penerbangan bagi kemasukan semula, Leroy Kane, membuat keputusan yang tiada siapa dalam bilik itu mahu lakukan. Kunci pintu. Kontingensi penerbangan angkasa secara rasmi diisytiharkan dan pusat kawalan pemulihan di Pusat Angkasa Kennedy diaktifkan. Apa yang sebelum ini merupakan operasi kawalan misi serta-merta bertukar menjadi usaha mencari dan mendapatkan semula. Di beberapa kawasan di Texas dan Louisiana, serpihan terus berjatuhan dari langit. Serpihan kapal angkasa itu bertaburan merentasi ratusan batu. 1 Februari 1.15 petang. Sean O'Keefe, pentadbir NASA, berucap kepada rakyat. Dalam satu kenyataan televisyen yang suram, beliau menyatakan rasa duka cita negara yang paling mendalam atas kehilangan Columbia dan anak kapalnya, serta mengumumkan penubuhan Lembaga Siasatan Kemalangan Columbia. Kata-katanya diucapkan dengan penuh berhati-hati, tetapi beban di sebaliknya jelas terasa. Ini bukan sekadar kehilangan sebuah kapal angkasa. Ini adalah kehilangan 7 angkasawan, 7 wira, 7 insan yang mempunyai keluarga dan rakan-rakan yang menunggu mereka pulang. Selepas kemusnahan Columbia, NASA melancarkan salah satu siasatan terbesar yang pernah dilakukan NASA. Jurutera sudah mengetahui tentang hentaman buih itu semasa kru berada di orbit selama 16 hari. Tetapi ia dianggap tidak berbahaya, sehinggalah ia mencetuskan satu rangkaian peristiwa.
Sisa-sisa serpihan bertaburan di kawasan yang luas dan lebih 80,000 keping telah ditemui semula, termasuklah mayat kru yang dikenal pasti melalui DNA. Beberapa tahun kemudian, NASA mengesahkan bahawa angkasawan berkemungkinan terselamat daripada perpecahan awal itu, tetapi kehilangan kesedaran dalam beberapa saat apabila kabin kru kehilangan tekanan. Kehilangan Columbia telah mengubah NASA selama-lamanya, mengubah cara risiko dinilai dan keselamatan diutamakan. Walaupun pesawat ulang-alik itu sudah tiada, pengajaran daripada tragedi tersebut terus membimbing setiap misi, memastikan ia tidak pernah dilupakan. Columbia bukanlah bencana penerbangan angkasa lepas pertama yang dirakam secara langsung. Tonton penjelasan detik demi detik tentang bencana pesawat ulang-alik Challenger untuk melihat bagaimana satu lagi tragedi berlaku, atau klik pada video ini sebagai gantinya.